أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu kembali meneruskan bacaan kitab kita ini iaitu Kun Salafiyan Al-Jaddah. Jadilah salafi sejati, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi, yang mana kita masih lagi di dalam bab zikru ba'dil adillah ad-dalah ala wujub ittiba'i salaf as-salih wa luzum madhhabihim. Dalil tentang wajibnya mengikuti as-salafus salih dan komitmen dengan mazhab ataupun aliran mereka. Kita akan menyambung pada muka surat yang ke-78 setelah hadis Nabi SAW, siapakah golongan yang selamat? Tidak lain dan tidak bukan, Nabi sudah pun bersabda, yang selamat itu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ini telah kita baca. Apa-apa yang aku dan para sahabat aku pada hari ini berada di atasnya. Jadi barang siapa yang berada di atas pedoman seperti halnya mereka, iaitu Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berada di atasnya, maka dia termasuk kelompok yang selamat. Dan barang siapa yang menyelisihi dan menjauhi mereka, maka mereka termasuk orang-orang yang diancam. Sekarang kita menyambung, iaitu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, memperkuatkan ayat-ayat dan memperkuatkan hadis-hadis ini. Dibawakan perkataan sahabat yang mulia yang merupakan ulama-nya sahabat. Sebab tidak semua sahabat itu mereka ulama, tetapi di kalangan sahabat memang betul ada orang-orang yang alim, yang pintar, yang disebut sebagai ulama. Dan Abdullah bin Mas'ud di antara ulama di kalangan sahabat, yang mana beliau radhiyallahu anhu qala, berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ini semuanya merupakan kata-kata yang perlu kita tulis dengan tinta emas. Nasihat mereka dan bagaimana bencinya mereka para sahabat
kepada perkara-perkara baru di dalam agama yang disebut dengan bid'ah itu. Ittabi'u, hendaklah kamu semuanya mengikuti. Berittiba'lah kamu kepada dalil. Wala tabtadi'u, dan janganlah kamu melakukan bid'ah dalam agama ini. Faqad kufitum, kerana sesungguhnya kamu telah pun dicukupkan dengan sunnah Nabi SAW. Apa lagi yang kita mahu? Jalan menuju ke syurga, semuanya sudah lengkap. Jalan menuju ke syurga Allah yang kekal abadi telah lengkap. Maka tidak perlulah kita menokok nambah di dalam usaha kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah lengkap. Daripada akidahnya, daripada ibadahnya, lengkap semuanya. Kalau tidak lengkap, maka Abdullah bin Mas'ud tidak akan berani mengatakan kata-kata ini. Ittiba'lah. Buatlah amal berdasarkan dalil. Ikut dalil maksudnya. Jangan kamu mengada-adakan sesuatu dalam agama. Kerana sesungguhnya kamu telah pun dicukupkan dengan sunnah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak buat apa-apa, fikir dulu. Ini sunnah ataupun tidak. Kalau sunnah, maka selamatlah kita. Kerana Islam sudah sempurna, kita telah pun dicukupkan oleh Allah, dilengkapkan oleh Allah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata dalam kata-kata yang lain yang dicatat oleh para ulama kita zaman berzaman, Ibn Mas'ud mengatakan, inna naqtadi wa la nabtadi. Sesungguhnya kami mengikuti, mencontohi Nabi SAW. Kita orang Islam, sesungguhnya kami hanya mengikuti, mencontohi. Wala nabtadi, dan kami bukan orang yang memulakan, mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Kita bukan mulakan sesuatu ibadah, kita bukan mulakan sesuatu akidah yang tidak ada sumber. Tetapi kita hanya mencontohi, meniru saja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nattabi'u wa la nabtadi'u, dan kami mengikuti, ittiba', dan bukan membuat-buat perkara baru yang tidak ada dalilnya sama sekali. Benda bid'ah ini dia ada dua, tuan-tuan. Sama ada bid'ah itu, kata Syekh Ali Mahfuz, salah seorang daripada ulama Al-Azhar. Dia kata dalam bukunya Al-Ibda' fi Madharil Ibtida', bahaya bid'ah di dalam Islam, yang dulu saya cerita. Buku ini menjadi satu silibus di dalam Universiti Islam Al-Azhar, Kairo, Al-Qahirah, suatu ketika dahulu. Dia kata bid'ah ni dia ada dua bahagian. Yang pertama namanya bid'ah haqiqiyah. Bid'ah haqiqiyah. Yang kedua disebut dengan nama bid'ah idhafiyah. Sebab sahabat dah sentuh tentang bid'ah ni, maka saya luahkan sikit.
Bid'ah dipandang dari segi jenisnya dia ada dua. Yang pertama tadi apa? Bid'ah haqiqiyah. Yang kedua bid'ah idhafiyah. Baik. Bid'ah haqiqiyah, bid'ah yang dicipta-cipta oleh orang Islam tanpa ada dasar sama sekali. Bid'ah tulen, bid'ah hakiki, bid'ah sebenarnya. Begitu juga dengan Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab dia Al-I'tisam. Maka para ulama ini membawa contoh supaya senang faham. Bid'ah hakiki, contohnya malam tadi kita sebut Maulidur Rasul. Maulid dimasukkan oleh Syekh Ali Mahfuz, ulama Azhar. Ulama Azhar, saya cuma menukil saja, kongsi-kongsi saja perkataan ini. Adalah Maulid Ar-Rasul ini memang abad-abad keemasan Islam, sahabat tabi'in, tabi'in 3 abad, tidak ada sama sekali. Tidak ada pertikaian tentang ini, tidak ada sambutan. Dan ini tulen diambil daripada orang-orang barat dan diislamisasikan. Kononnya bid'ah hasanah dalam satu pandangan. Baik. Apakah contoh pula bid'ah idhafiyah? Bid'ah idhafiyah ini ada dalil, tetapi disalahgunakan dalil itu. Contoh, berzikir dalam Al-Quran dan Sunnah ada tak? Ada. Sabbaha lillahi ma fis sama, ada. Kata Nabi, sabbihu, hendaklah kamu bertasbih selepas solat. Tasbih berapa kali? 30. 33. Kemudian ihmadu, bertahmid 33. Ada dalil. Tetapi melakukan zikir-zikir tarikat berjamaah, tutup api, jerit-jerit, joget-joget, ini namanya bid'ah idhafiyah. Dalilnya ada, tetapi kaifiatnya dibuat-buat sendiri. Jadi dua macam bid'ah ini, sama ada bid'ah itu bid'ah tulen, haqiqiyah, yang tak ada dalil sama sekali. Seperti sambutan-sambutan yang lain, Isra'u wal Mi'raj. Seperti sambutan-sambutan yang lain, nuzul Quran. Ini tidak ada sama sekali. Ataupun bid'ah idhafiyah, bid'ah yang pada asalnya amalan itu ada warid dalam Quran Sunnah, tetapi disalah kaifiatkan. Kaifiat faham sendiri. Maka kedua-duanya termasuk di dalam perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kami cuma mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bukan orang yang memulakan sesuatu, yang mengada-adakan. Kita umat Islam hanya ikut Nabi Muhammad berdasarkan dalil, wala nabtadi'u, dan kami tidak mereka-reka membuat perkara-perkara baru dalam Islam. Walan nadilla ma tamassakna bil athar, dan kami tidak akan pernah tersesat selama berpegang dengan athar. Athar meliputi kata-kata Nabi SAW, kata-kata para sahabah yang lain yang memang sesuai dengan agama. Maka kalau nak selamat, berpeganglah kepada athar, kepada sesuatu yang ada contohnya, yang ada tulisannya, yang ada manuskripnya, yang ada buktinya. Athar. Seterusnya sahabat yang lain selain daripada Ibnu Mas'ud,
Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, kita dah cerita salah seorang sahabat yang menjadi imam dalam solat tarawih pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang salah kaprah, dia kata solat tarawih Umar bid'ah. Dan bid'ah itu bid'ah hasanah, ini jauh panggang daripada api. Cuma orang yang tidak mahu memahami manhaj, metod beragama cara salaf saja akan menyalahfahamkan perkataan Umar bin Al-Khattab. Ni'matil bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Baik, apa kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu? Katanya, alaikum bis-sabili was sunnah. Wajib ke atas kamu berada di atas jalan yang lurus. Was sunnah, dan wajib berada di atas sunnah. Fa innahu laysa min abdin, kerana tidak ada seorang pun ala sabilin wa sunnatin, yang berada di atas jalan yang lurus dan di atas sunnah itu, Zakarar Rahman fafadat aynahu min khasyatillah. Lalu dia mengingat Ar-Rahman, mengingati Allah, berzikir. Kemudian menetes air mata keduanya, kedua air matanya, kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatamassahun naru abadan, lalu dia disentuh oleh api neraka selamanya. Maksudnya, tidak akan disentuh api neraka orang-orang yang memang berada di atas jalan yang lurus dan sunnah ini, lalu dia mempraktikkan agamanya dengan berzikir, bertaubat, menangis dia, mengalir kedua air matanya, dia akan disentuh oleh api neraka? Tidak. Itu tidak akan terjadi. Wa inna iqtisadan fi sunnatin wa khairin, sesungguhnya membataskan diri di atas sunnah dan kebaikan, kebaikan yang bersumber daripada Al-Quran dan sunnah itu, khairun, itu lebih baik, min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah, daripada apa? Daripada kita bersungguh-sungguh pada perkara yang menyelisihi jalan yang lurus itu dan sunnah itu. Bersungguh-sungguh menghidupkan sesuatu yang tidak ada dalil, ataupun ada dalil tetapi salah kaifiat, itu tidaklah lebih baik daripada kita pegang sungguh-sungguh Al-Quran dan sunnah, kita berada di atas jalan yang lurus, kita menangis, takut kepada Allah, itu lebih baik dan tidak akan disentuh oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Abul Aliyah rahimahullah, salah seorang perawi hadis yang saleh, yang baik, dia mengatakan bahawa alaikum bil amril awwal. Masya Allah, kata-kata salaf ini sangat dalam. Alaikum bil amril awwali, wajib ke atas kamu untuk berpegang dengan perkara yang pertama, urusan yang pertama. Alladhi kanu alaihi qabla an yaftariqu, perkara pertama, urusan pertama yang mereka para salaf berada di atasnya sebelum mereka berpecah belah, sebelum berlakunya keributan pada zaman itu, maka peganglah urusan yang pertama yang telah mengelokkan mereka, iaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa-masa yang pertama, urusan generasi pertama, tidak ada khilaf tentang masalah akidah. Semuanya satu.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan seterusnya yang lain-lain, semuanya tidak berpecah. Tetapi apabila datang zaman-zaman yang seterusnya, mulalah ada kelompok yang mengatakan Allah wujudun bila makanin, Allah wujudun fi kulli makanin. Maka sahabat Abul Aliyah, salah seorang perawi hadis yang salaf ini, mengatakan jangan dipegang setelah berpecah-pecah ni, benda-benda baru ni. Tak pernah didengar zaman generasi salaf dulu. Iaitu Allah wujud, Allah tidak bertempat, Allah wujud, Allah di mana-mana. Tinggalkan semuanya ini. Berpegang kepada al-amril awal. Iaitu mereka sepakat di atas Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada khilaf di kalangan para sahabat. Tidak ada khilaf di kalangan para tabi'in. Tidak ada khilaf di kalangan para tabi'in, as-salafus salih, ijma' semuanya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu jawapan yang betul. Kerana jawapan itu jawapan yang Allah sendiri bagi tahu. Kalau orang tanya bagaimana Allah, di mana Allah? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Itu jawapannya. Jawapan yang tepat diambil daripada Al-Quran, jawapan yang tepat yang diturunkan oleh empunyanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah, orang kata Allah wujudun bila makanin, Allah wujud tanpa adanya tempat. Allah wujudun fi kulli makanin, Allah wujud berada di setiap tempat. Ini kita kata perkataan yang bukan Quran, perkataan yang menyalahi firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingatkan mereka dengan perkataan perawi yang mulia ini, Abul Aliyah. Dia kata alaikum bil amril awal. Wajib kamu berpegang dengan urusan yang pertama, dengan perkara pertama yang dipegang oleh generasi yang pertama itu, iaitu para salaf. Yang mereka ijma'i itu. Yang inilah orang yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabat aku berada di atasnya pada hari ini, pada hari Nabi itu, maka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy-Nya yang mulia itu. Begitu juga kita kata dalam masalah-masalah yang lain. Metod beragama kita mudah saja, manhaj kita mudah. Dari segi ibadah, dari segi akidah, dari segi muamalah, munakahah, senang saja. Ustaz nak sambut tidak? Maulid ni Ustaz nak sambut tidak? Kita katakan kepadanya, alaikum bil amril awal. Wajib kamu berpegang dengan urusan yang pertama, perkara yang pertama. Ka'alladzi kanu alaihi qabla an yaftariqu. Sebelum mereka, para ulama Islam, berpecah belah, maka peganglah apa yang dipegang oleh generasi salaf. Kalau semuanya begini, selesai banyak masalah. Kalau semuanya mau kembali, bersedia, semua benda baru akan terkubur dengan sendiri. Sebab manusia mula menghidupkan sunnah. Tetapi setelah dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan aqwal as-salaf as-salih, aqwal as-salaf as-salih, mereka tidak lagi mau bersedia, maka kita kata Allahul musta'an wa ilaihi tuklan. Hanya kepada Allah lah kita mohon bantuan dan pertolongan, dan kita bertawakal sajalah kepada Allah Subhanahu taala. Dakwah kena jalan. Orang nak terima, alhamdulillah. Yang tak terima, kita telah pun melepaskan tanggungjawab. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, yang digelar sebagai Imam Syam. Kalau Imam Malik digelar dengan Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Tapi Imam Al-Auza'i sezaman dengan dia, rakan sejawatan, dia digelar Imam Syam. Lebih besar daripada Madinah tu. 4 negeri
negara Arab yang berada di bawah Syam. Al-Imam Al-Auza'i, ini imam salaf. Akidah Imam Al-Auza'i sama dengan akidah Imam Al-Syafi'i. Akidah Imam Al-Syafi'i sama dengan akidah Imam Malik. Akidah Imam Malik sama dengan akidah Imam Al-Auza'i. Dia berpusing-pusing situ juga. Cuma bezanya pada masalah-masalah fiqh. Sebab mereka ni ahlul ijtihad. Bukan semua masalah diijtihadkan, tidak. Cuma dalam beberapa masalah yang kurang jelas, yang kurang sarih, maka di situ mereka mengeluarkan pandangan membantu masyarakat masing-masing. Dia orang alim, orang bertanya kepada dia, Tok Syekh, macam mana pendapat ni? Macam mana masalah ni? Kami kurang terang. Daripada Al-Quran dan Sunnah, dia kata berdasarkan Al-Quran Sunnah, pemahaman aku yang lebih dekat insya-Allah ya begini. Dia catat oleh murid dia. Lain orang lain punya pemahaman dia. Dan mereka tidak berselisih dalam masalah yang jelas. Yang ijtihad ni perkara-perkara yang kurang jelas, di situ Allah memberikan kebebasan. Yang penting ada sumber yang dijadikan bahan untuk berijtihad. Itu saja. Tetapi dalam masalah akidah, mereka semuanya satu. Mereka tidak ada yang mengatakan Allah wujud bila makan, Allah wujud fi kulli makan. Ini semua tidak terjadi pada zaman itu. Dia terjadi zaman sesudah itu. Tetapi perkataan Imam Al-Auza'i ini, Masya Allah, menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan orang-orang yang memang bersedia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini, kembali kepada ajaran salaf, maka mereka akan pegang benda ini betul-betul. Dan inilah kebenarannya. Apa kata Al-Imam Al-Auza'i yang menjawab 40,000 persoalan agama dengan begitu mudah? 40,000 persoalan agama. Seperti orang tanya, begitu mudahnya dia menjawab itu. Alim, macam kita kalau orang tanya berapa jari kau, 10. Begitu, mudahnya dia. Maksudnya tidak ada yang susah bagi dia. Kalau kita, jari tangan kau berapa, 10. Begitulah perbandingan persoalan-persoalan dalam agama yang orang lemparkan kepada dia, semuanya mudah berdalil. Tak ada nanti balik kejap fikir, tak ada. Begitu juga dia bagi dalam ilmunya. Katanya isbir nafsaka ala sunnah. Ini memang kami hafal perkataan ini. Dan kita minta talabatul ilmi, pelajar-pelajar ilmu syar'i ini menghafal benda ni. Supaya kita apabila berdakwah, kalau tak hafal ada buku. Maksudnya kita boleh tengok buku, kongsi pada orang, type balik. Bila kita berdakwah, kita ada bahan. Kita ada pengisian kepada orang. Dengar sini perkataan Imam Al-Auza'i, Imam Salaf sezaman dengan Imam Malik, imam-imam, betul-betul imam. Ini bukan imam biasa ni. Ini bukan imam solat jamaah di kampung kita. Tidak, ini imam betul. Gelaran kepada ahli ilmu pada zaman-zaman silam, imam. Sekarang ini ahli ilmu disebut dengan doktor, profesor zaman ini. Sama ada dia kafir ataupun muslim, bila sampai ke tahap yang tertinggi dalam akademik dia, profesor, doktor. Zaman dulu dalam Islam, imam. Imam ini perkataan yang tinggi. Imam kata apa? Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkanlah dirimu di atas sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab sunnah pada satu hari akan dipandang pelik. Sunnah satu hari akan dipandang aneh. Sunnah akan dipandang ganjil. Bahkan sunnah yang dipegang akan dianggap sesat. Orang ramai buat, engkau seorang yang tak buat. Padahal yang seorang tu yang ikut sunnah. Kena sabar. Telinga kena jadi telinga kuali. Tak lambat panas, tak lambat merah punya. Kena jadi telinga kuali. Hati
kental seperti baja, seperti besi waja, besi stainless steel, tulen keras, melantun. Hati kena kekar, badan tubuh kekar. Hati cekal. Nah, itu dia. Kuat. Jangan kita diprovok, kita melenting lupa diri. Maki-maki orang, jangan. Kita pegang kebenaran, kena kuat. Sebab apa? Imam-imam dulu dah beritahu, isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Kamu pasti akan diejek, akan dituduh, akan ditohmah. Pasti. Kemudian yang kedua, nasihat ataupun wasiat Al-Imam Al-Auza'i adalah waqif haitsu waqafal qaum. Hendaklah kamu berhenti, membatasi dirimu di mana kaum itu, iaitu para salaf kamu, berhenti. Kalau dalam bab ni mereka tak buat handbrake, tarik kerap, kita pun sampai situ tarik handbrake, kerap, berhenti. Jangan salaf berhenti, kita terus. Sebagaimana salaf berhenti menyambut Maulidur Rasul, dia handbrake diri dia. Handbrake. Kalau kaki, brake-nya apa? Brake kaki. Ha? Brake ya, brake kick. Brake kick. Leg brake. Sekarang ni kereta dia macam-macam kan. Handbrake, biasa ini crack ke kaki. Di mana berhentinya? Apa dia? Ke button lagi dahsyat. Tap. Oh, button brake. Dahsyat. Besok tak payah button, tak payah apa. Kita cakap brake, dia brake. Last sekali sistem avatar. Sistem avatar apa? Apa yang dia buat berdasarkan fikiran kita je. Kalau kita kata brake, dia brake. Tak tahulah jadi ke tidak benda tu. Dalam filem dah ada. Ini penting tuan-tuan. Saya di mana-mana saya mengingatkan kata-kata Imam Al-Auza'i tepat. Sabarkan dirimu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah para khalifah ini. Berhenti di mana berhentinya kaum tersebut, iaitu orang-orang salaf. Dia berhenti, kita berhenti. Jangan dia berhenti, kita jalan, dia jalan, kita berhenti. Jangan. Lampu merah berhenti, berhenti. Lampu hijau jalan, jalan. Itu dia. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, wa qul bima qalu. Dan ucapkanlah, berkatalah dengan apa yang mereka katakan, dengan apa yang mereka ucapkan. Yang ini penting tadi ni. Orang-orang salaf ditanya, Imam Asy-Syafi'i ditanya, Imam Ahmad ditanya, aina Allah? Allah fis sama' fawqal arsh. Jelas perkataan dia. Hatta imma Imam Asy-Syafi'i wa imma gurunya Imam Malik wa imma sahabatnya iaitu Imam Abu Hanifah wa imma Umar wa imma siapa saja orang-orang salaf berkata demikian. Maka kita mengatakan demikian. Kalau orang salah mengatakan kullu bid'atin dalalah, siapa salaf itu? Nabi SAW. Siapa salaf lagi? Ibn Umar mengatakan kullu bid'ah dalalah walau ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia pandang baik. Kita mengulangi perkataan mereka. Setelah perkataan Nabi, kita kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang manusia baik. Ini realisasi daripada nasihat siapa? Al-Imam Al-Auza'i. Jangan keluar berperkataan dia orang. Jangan keluar. Jangan keluar. Contohnya demikian. Kalau orang salaf kata apa? Ikutlah, jangan mengada-adakan. Sesungguhnya kamu telah dicukupkan dengan sunnah. Kita ulang benda tu. Sampaikan kepada anak-anak cucu kita. Sampaikan kepada audien. Sebab nasihat mereka itu
adalah nasihat yang cemerlang, gemilang, terbilang pada zaman ni. Kita jangan lari daripada perkataan dia orang. Kemudian yang keempat, wa kuffa amma kafu anhu, dan tahanlah diri kamu daripada perkara yang mereka menahan dirinya. Daripada perkara yang mereka menahan diri daripadanya. Mereka tidak mahu melakukan bid'ah, tahan diri. Walaupun bid'ah ni lazat. Bid'ah ni lazat. Bid'ah ini sangat lazat. Sebagaimana candies, sebagaimana makanan-makanan instan, lazat tuan-tuan, lazat. Tetapi lazat-lazat makanan itu akan mendatangkan kanser kepada kita. Lazat, bid'ah ni lazat. Tetapi sebab dia mendatangkan kanser, bahaya yang begitu besar kepada agama, para salaf tahan diri dia. Jangan. Walaupun rasa nak buat seronok. Tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan, zikir ramai-ramai sedap ke zikir seorang-seorang sedap? Jelas. Zikir ramai-ramai sedap. Zikir menyanyi tu berlenggok sedap ke zikir keras yang sedap? Bayangkan. Memang kita diuji. Nak duduk seorang-seorang, malas tuan. Lepas tu kalau lah tak ada subhanallah, 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 kan? Kalau subhanallah, subhanallah. Oh, tidaklah lebih sedap daripada kita menyanyi. Memang sedap tuan-tuan. Dia lazat. Dia ni macam candies. Dia macam cikidis. Dia macam makanan instan zaman sekarang ni. Bid'ah seperti itu. Tetapi kesan dia setelah beberapa tahun, apa jadi pada badan? Kanser bukan satu je. Kanser usus, kanser, macam-macam kanser lah. Takut kita nak, rasa takut kita, macam-macam kanser. Maka walaupun kita rasa seorang-seorang tak sedap, perlahan tak sedap, tetapi itulah perkara yang menyelamatkan. Itulah dia. Sampai ada orang dulu dia kata, aku ikut sunnah ni rasa kering aja kat Indonesia. Tetapi kalau kita ikut orang ramai, yang macam tadi tu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semangat, rasa tak malas, rasa seronok, rasa basah. Tak rasa kering aja. Tetapi basah-basah itu membahayakan kita. Jangan. Wa kuffa amma kaffu anhu, tahan diri kamu daripada apa yang kaum salaf itu tahan diri dia. Lazatnya bid'ah itu, sehingga bid'ah itu disukai, dicintai oleh iblis lebih daripada maksiat. Lazat. Tahan diri daripada benda tu. Tahan diri. Jangan tertipu dengan kelazatannya itu. Kemudian yang kelima, dia ada lima nasihat agung daripada imam yang agung ini, Imam Al-Auza'i. Yang kelima dia kata, wasluk, ini paling mahal ni, wasluk sabila salafika salih, serta tempuhlah jalan pendahulu kamu, as-salaf as-salih, orang-orang soleh yang terdahulu, generasi yang pertama, 3 yang pertama itu. Fa innahu yasa'uka ma wasi'ahum, kerana sesungguhnya cukup bagi kamu apa yang telah mencukupi mereka. Cukup dah. Apa yang mereka dulu telah rasa cukup, maka kalau kamu ikuti jalan mereka itu, kamu juga akan merasa cukup dengan apa yang mereka rasa. Jadi apa kesimpulannya bahasa mudah? Bersabar atas sunnah,
Yang kedua, berhenti pada batas berhentinya kaum salaf dalam segala hal. Yang ketiga, cakap, tuturkan, ucapkan apa yang mereka tuturkan, mereka ucapkan. Yang keempat, tahan diri daripada perkara-perkara yang mereka dulu tahan diri mereka. Yang kelima, hendaklah kita menempuh jalan as-salafus salih, kerana apa-apa yang telah mencukupkan mereka juga akan mencukupkan kita. Sebab itu orang-orang yang berpegang dengan sunnah, kalau jujur pegangan dia itu, dia akan rasa cukup dalam beragama. Dia akan rasa puas, cukup. Tanpa perlu ada lagi. Kenapa perlu ada tambahan ni? Kenapa perlu ada tambahan? Sebab kehidupan kita sudah dipenuhi dan kita yakin, kita percaya, kita puas dengan apa yang telah memuaskan orang-orang dulu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kita, pernah dia menukil sesuatu daripada kitab orang-orang ahlul kitab. Kan tuan-tuan pernah dengar cerita ni. Hadis sahih. Dia membawa sesuatu yang mengembirakan hatinya dan mahu mengembirakan Nabi SAW. Catatan apa yang ada pada kitab orang-orang Yahudi dibawa kepada Nabi SAW. Tetapi Nabi marah. Nabi sampai mengatakan dalam bahasa bebasnya, tidak cukupkah Al-Quran ini sampai nak bawa hujah orang lain? Sebab apa tuan-tuan? Kerana Nabi SAW merasa cukup dengan Al-Quran kalamullah itu, yang menasahkan semua kitab-kitab yang lain, memansuhkan. Nabi merasa cukup dengan apa yang Allah bimbing dia. Umat Islam kena ikut Nabi. Cukuplah diri itu sebagaimana Nabi merasa cukup. Tak perlu kita nak nukil sana sini, menghebohkan diri. Fahami Al-Quran itu, kuasai Al-Quran itu, amalkan Al-Quran itu. Lepas tu step yang seterusnya, kuasai hadis Nabi, kuasai perbahasan sunnah. Cukup bawa mati. Sebab kita tidak akan ditanya apa isi Taurat, apa isi kitab Injil, New Testament itu. Tak. Itu semuanya tidak ditaklifkan oleh Allah SWT. Apa isi kitab Veda, Brahma itu. Tak, Allah takkan tanya kita. Sebab Allah suruh kita merasa cukup dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Nabi ini SAW, yang akhirnya menjadi sunnah kita. Sunnah yang dipanuti, yang diikuti. Saya rasa nasihat Al-Imam Al-Auza'i ini memang ditulis dalam mana-mana kitab sunnah yang membahas tentang manhaj akidah sunnah. Saya tengok sendiri tidak ada yang terlepas daripada perkataan ni. Sabar atas sunnah, bersabar atas sunnah, tahan, berhenti di mana berhentinya kaum salaf, katakan, ucapkan apa yang mereka ucapkan, kemudian tahan diri daripada apa yang mereka tahan diri, dan keempat, tempuhlah jalan salaf ini kerana sudah cukup buat kita apa yang telah mencukupkan mereka dulu. Beliau pun rahimahullah berkata lagi, perkataan Imam Al-Auza'i, Masya Allah, dahsyat-dahsyat. Perkataan para imam kita memang dahsyat-dahsyat. Pernah dulu saya bawakan perkataan Imam siapa? Imam Malik kan? Yang mana Imam Malik cerdik dia, sampai dia mengibaratkan sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh kan? Seperti bahteranya Nabi. Tengok jernihnya pemikiran mereka, jernihnya akidah dia, jernihnya pegangan dia. Nak kasih orang mudah faham, jangan lari pada sunnah ini yang sudah cukup ni. Sunnah ni macam bahtera Nabi Nuh. Subhanallah. Satu perkataan yang memberi kesan kepada saya. Di mana-mana kita cakap pasal sunnah, tiun ke situ. Di mana-mana cakap pasal manhaj, tiun kepada Imam Al-Auza'i rahimahullah.
Sebab apa? Kita rasa puas dah. Puas lah, agama ni cukup dah, cukup. Kenyang puas kita dengan sunnah ini. Tak payah nak buat benda baru. Perhatikan perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullah. Perkataan yang sangat menakjubkan. Pendek, dalam maksudnya padat. Dia kata, alaika bi athari man salaf. Wajib ataupun hendaklah kamu menempuh jalannya salaf, atharnya salaf, athar generasi salaf. Hendaklah kau pegang betul-betul athar generasi salaf. Wa in rafadakan nas. Yang ini yang kita kena pada hari ini. Yang ini kita kena. Kalau belajar salaf nak selamat, tak selamat. Kok mana-mana pun orang baru kita ni lain. Lain. Sebab apa? Sebab orang sekarang dah biasa dengan benda yang tak dibiasakan oleh zaman salaf. Dia dah alah bisa terlalu biasa dah. Padahal benda-benda ni sensitif pada zaman dulu. Tetapi kita tak rasa sensitif. Kita tak rasa sensitif. Bahkan kalau kita pegang pegangan salaf, benda tu sangat sensitif sekali. Maka Imam Al-Auza'i kata, hendaklah kamu pegang dengan asar salaf, wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak kamu. Oh, sesat. Oh, tak betul. Oh, bawa agama baru. Oh, orang yang membenci para ulama. Oh, orang yang benci zikir. Oh, orang yang benci selawat. Oh, orang yang anti. Oh, subhanallah. Itu yang kita kena. Itu yang kita kena. Saya kena. Mungkin tuan-tuan dah kena. Sebab Al-Imam Al-Auza'i berpengalaman. Sebab sebelum dia kena pun Nabi dah kena. Tu dia. Sebelum dia kena, Nabi tu yang menjadi panutan hidup mereka ini, salaf, dah kena dah. Muhammad gila. Muhammad bawa ajaran baru. Muhammad penyair. Muhammad ahli sihir. Muhammad sesat. Semua kena. Kalau apa yang Nabi kena, kita tak kena, lain macam ni. Lain macam. Sebab apa? Jalan yang dia tempuh Nabi tu ada lubang. Betul tak? Ada kaca. Kalaulah ibaratnya begitu, bila Nabi jalan tak boleh lari, kena masuk lubang. Maka kita yang ikut ajaran salaf ni, ajaran Nabi ni, kalau kita jalan tak ada lubang, jalan dia tar je kata. Itu bukan jalannya Nabi tu. Sebab jalan Nabi ni penuh dengan ranjau. Sahabat Nabi dibunuh, Nabi dihalau. Maksudnya lubang-lubang, lubang kaca, duri. Kalau Nabi kena duri, kita tak kena duri. Ni jalan mana kau jalan ni? Tak boleh. Maka Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, wa in rafadakan nas, walaupun kamu ditolak oleh manusia. Bila kita ditolak oleh manusia, kita rasa sakit hati tak? Sakit. Aku bawa Quran sunnah ini, orang tolak aku, subhanallah. Yang orang tak bawa Quran hadis, dia bawa hadis palsu tu, kamu boleh terima. Yang aku bawa ni Sahih Bukhari, kamu tak boleh terima. Rasa marah. Rasa marah tau. Rasa telinga kita berasap tau. Benda sesat kau boleh ikut, ada dalil. Benda ada dalil kau tak boleh ikut. Kalau diberi can untuk caci maki, kita orang pertama caci. Tapi tak boleh. Tak boleh. Sebab Imam Auza'i dah pesan tak, isbir nafsaka ala sunnah itu. Wa in rafadakan nas, walaupun manusia menolak kamu, manusia menghalau kamu, manusia mencabut apa-apa darjah kehormatan kamu, lesen kamu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Dan hati-hati kamu terhadap pemikiran manusia, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat. Ini bahaya. Wa in zakhrafu lakal qaul, walaupun mereka menghiasinya untuk kamu, perkataan-perkataan yang indah. Dia ingin menolak sunnah, tetapi dengan perkataan yang indah dan halus. Perkara ini
memang Nabi tak buat, tuan-tuan. Tetapi perkara ini bagus. Itu kan indah tu perkataan tu. Indah tidak? Indah. Walaupun Nabi tak buat, tetapi ini termasuk hasanah, tuan-tuan. Indah tak? Indah. Pandangan-pandangan, pendapat-pendapat yang keluar yang tidak ada pada zaman salaf itu akan dihiasi dengan berbagai-bagai perkataan yang cantik, molek dan indah ditabur madu. Maka jangan tertipu, kata Imam Al-Auza'i. Yang ada begini, salah buat tidak? Tidak buat. Maka kita tinggalkan. Apabila perkara itu berkaitan dengan agama. Tapi kalau benda dunia, silakan. Tidak ada masalah. Yang terakhir, pelajaran kita pada hari ini, perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Ini merupakan di antara bukti-bukti pengikut ajaran salaf. Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan usulus sunnah indana. Usul, asas, pokok agama, sunnah indana, di sisi kami, menurut kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Cemerlang betul pemikiran dia, jelas. Pokok sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tempuh, kami tempuh. Mereka tak tempuh, kami tak berani buat. Waliqtida'u bihim, serta mencontohi mereka kerana mereka sebaik-baik manusia. Wa tarkul bid'ai, dan meninggalkan segala macam bid'ah. Kenapa saya terjemahkan segala macam bid'ah berbeza dengan pengarang penterjemah ini? Kerana bid'ah ini merupakan jamak daripada dia punya singular dia. Kalau dia pakai singular, tarkul bid'ati, meninggalkan bid'ah, saya setuju. Tetapi kalau menterjemahkan plural, wa tarkul bid'ai, saya rasa lebih tepat menggunakan meninggalkan segala macam bid'ah. Alim ulama, imam sunnah, daripada generasi ke generasi sentiasa menyeru kita semua ni lah, umat Islam, untuk mengikuti as-salafus salih, generasi pendahulu yang soleh, mencontohi dan menempuhi jalan serta mengikuti asar mereka. Moga-moga dengan dalil-dalil ini, dengan pedoman-pedoman daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan sebahagian kata-kata salaf ini, kita dapat memperkukuhkan keyakinan kita bahawa mau tidak mau kita kena menempuh jalan salaf yang mereka telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada apa-apa yang tuan-tuan nak kongsi dengan saya, nak menambah, maka saya bukalah majlis ini kepada tuan-tuan dengan ucapan dipersilakan, falyatafaddal mashkuran wa ilaika ma'juran, dan moga-moga diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mahu datang belajar, sekali tak masuk, mungkin kali kedua masuk. Kalau dia tak mahu masuk juga masa kali kedua, kali ketiga masuk. Kalau kali ketiga duduk pun tak masuk, insya-Allah bulan depan masuk. Tetapi dia tidak meninggalkan majlis ilmu, pasti masuk, insya-Allah. Tapi kalau bila buka saja majlis ilmu, innal hamdalillah, majlis apa ni? Susahlah nak masuk. Itu aja. Itu saja. Maka insya-Allah kita akan sambung minggu pertama, minggu depan, Sabtu pertama,
Semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan kefahaman kepada kita untuk terus berpegang kepada ajaran salaf ini, ajaran agama yang diambil daripada generasi yang pertama-tama yang soleh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.